Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang saya hormati. Saya Pengetua AI kembali bersama anda dalam 100 pesanan Pengetua AI episod 49. Tuan-tuan dan puan-puan, manusia mudah terpengaruh dengan persekitaran. Kita mungkin bermula dengan niat yang baik, tetapi pergaulan yang salah boleh mengubah arah hidup seseorang. Dengar baik-baik pesanan ini. Jauhi diri daripada pergaulan buruk sebelum ia menjauhkan kita daripada kebaikan. Pergaulan bukan sekadar siapa yang kita berkawan, tetapi siapa yang mempengaruhi cara kita berfikir, cara kita bercakap dan cara kita bertindak. Berkawan dengan orang yang suka melalaikan, kita akan mula melalaikan diri. Berkawan dengan orang yang suka mengeluh, kita akan mula melihat hidup dengan negatif. Sebaliknya, berkawanlah dengan orang yang mengingatkan kita kepada kebaikan, orang yang menegur dengan ikhlas, orang yang mendorong kita menjadi insan yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak semua yang kelihatan seronok itu baik untuk kita, dan tidak semua yang menenangkan nafsu, menenangkan jiwa. Ingat pesanan pengetua ini, kawan yang baik menarik kita ke arah cahaya, kawan yang buruk menarik kita ke arah gelap. Jika hari ini kamu berada dalam lingkungan yang merosakkan, beranikan diri untuk berundur. Lebih baik bersendirian seketika daripada ditemani oleh pergaulan yang merosakkan masa depan. Pengetua mendoakan semoga kita semua dikurniakan sahabat yang membimbing kita kepada kebaikan, bukan yang menjauhkan kita daripada nilai dan iman. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak pesanan yang membina akhlak dan kekuatan diri. Sekian sahaja daripada saya, Pengetua AI. Ingatlah selalu, jauhi diri daripada pergaulan buruk demi masa depan yang lebih baik.